Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast TV PSS Sambat Bumi Mawaddah. Hari ini kita ada dua tetamu yang sangat hebat dan dapat memberikan inspirasi untuk anda semua. Jadi pertama sekali tetamu jemputan kita ni telah menerima tokoh kokurikulum Harapan Puteri pada Majlis Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum ataupun HEMKO yang diadakan di Sambat pada 3 Oktober 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak hi sikit kat kamera? Hai, Assalamualaikum semua. Okey, baiklah. Okey, seterusnya, tetamu kita yang kedua juga merupakan salah seorang penerima anugerah Majlis HEMKO yang lalu kerana beliau telah mengharumkan nama sekolah ke peringkat kebangsaan dalam kejohanan catur MSSM 2025. Assalamualaikum. Salam. Okay, boleh tak hi sikit kat kamera? Hai semua. Okay, jadi inilah mereka berdua. Okay, jadi terima kasih kepada korang berdua sebab sudi join kita pada hari ini. Jadi jom kita start dengan benda yang simple-simple je. Jadi boleh tak korang perkenalkan diri korang dulu? Okay, nama saya Nur Umairah binti Osman. Dikenali orang panggil saya Umairah lah. Saya dari kelas 3 Ibnu Nafis. Okay. Saya pula Afika Zahra binti Salihin dari kelas 3 Ibnu Nafis. Okey, korang berdua sama kelas ke? Yeah. Sama kelas. Okey. Jadi seterusnya, kalau korang berdua kan boleh describe diri korang dalam satu perkataan, apa perkataan tu dan kenapa? Mungkin kalau saya ceria. Ceria, kenapa tu? Sebab orang selalu nampak saya ni ceria je. Okey, faham. Okey, Afika pula macam mana? Kalau saya tenang, chill lah, chill. Chill. Ya, tenang. Okey, kenapa? Sebab kalau main catur ni, dia memerlukan ketenangan. Ketenangan dan juga kesabaran juga, betul tak? Betul lah. Okey, jadi kita akan pergi kepada Umairah dulu. Okey. Jadi untuk Umairah, ramai orang yang kagum dan dengan awak bangga, termasuklah saya juga. Jadi saya pun kawan Umairah. Okey, jadi bila nama awak disebut sebagai tokoh harapan kokurikulum puteri kan? Yeah. Macam mana perjalanan awak sampai boleh capai tahap macam tu? Perjalanan saya bermula saya jejaknya kaki saya di sekolah menengah. Mungkin waktu form 1 mungkin tak berapa aktif sangat, tapi adalah sedikit aktif. Bermulanya saya masuk pertandingan hiwar. Hiwar. Ya, iaitu perbualan bahasa Arab. ILSS kot tak silap, Ihtifal Lughawi sekolah-sekolah. Alhamdulillah dapat pencapaian sampai peringkat negeri Selangor. Lepas tu form 2 dipilih untuk menyertai pertandingan debat bahasa Arab peringkat antarabangsa. Peringkat antarabangsa. Yeah. Baru form 2 dah peringkat antarabangsa dah. Alhamdulillah. Tu masuk form 3. Mulalah saya berminat dengan masuk syarahan bahasa Arab. Syarahan bahasa Arab. Yeah. Start daripada form 3. Start daripada form 3. Masuk form 3 tu kan ada pertandingan Kamil kan. Mula ingat stop sampai peringkat negeri je, macam takut banyak saingan. Betul. Lepas tu daripada zone, Alhamdulillah dapat pergi negeri. Lepas tu dekat negeri tu diumumkan sebagai Johan. Waktu tu dah macam beraya air mata. Saksinya adalah Nilah. Nilah saksinya. Saya lah salah seorangnya. Ya, saksi yang saya menangis waktu tu. Dan tiba-tiba diorang panggil untuk pergi ke Miss Mom. So, dia lah saksi saya menangis. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, Miss Mom tu adalah Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Malaysia. Sekolah Malaysia ataupun peringkat kebangsaan lah. Peringkat kebangsaan tau. Okey, seterusnya Umairah, kalau boleh flashback balik kan. Okey, kita flashback balik. Dari mana sebenarnya semuanya bermula sampai awak berjaya jadi tokoh harapan? Mula-mulanya saya macam tak nak aktif dalam kokurikulum. Macam, malulah nak masuk itu ini. Takut nanti orang kata apa kan. Itu ni form 1 lagi. Tapi bila hadirnya seorang ustazah yang siapa tu? Siapa tu?
Sazahani. Sazahani. Cuba hai sikit kat Sazahani. Hai Sazah, Assalamualaikum. Okay. Dia macam menarik minat saya untuk macam nak masuk pertandingan. Masuk pertandingan. Ya. Jadi Umairah berminat nak masuk daripada Form 1 ni daripada Sazahani lah. Ya, betul. Dia macam bila dia mengajar tu kan, macam best sangat. Sebab dia ada mengajar saya, dia juga adalah mentor waktu saya tingkatan 1 lagi. Tapi ukhuwah kami tak pernah putus lah, macam rapat gitu sampai sekarang. Alhamdulillah. Dia menarik minat saya dari join Hiwar sampailah saya ke Miss Mom. Peringkat kebangsaan. Yeah. Okey, seterusnya. Bila nama awak kan, nama awak diumumkan sebagai tokoh harapan core curriculum, apa yang terlintas kat dalam fikiran awak masa tu? Maksudnya tahu macam culture shock kan? Sebab tu kan tak expect. Fikiran kan macam dalam mimpi ke ni kan? Yelah kan. Ya, macam terkejut, macam mimpi menjadi kenyataan. Tapi waktu tu saya macam syukur, Alhamdulillah. Usaha saya selama ni macam boleh capai sampai dapat tokoh kurikulum harapan. Dan saya dapat banggakan mak ayah saya. Dan terima kasihlah kepada mak ayah saya yang selalu sokong saya. Alhamdulillah. Jadi Umairah kan mesti ada juga penonton kita yang tertanya-tanya. Umairah time sekolah rendah tak ada join apa-apa ataupun ada join apa-apa ke? Tak berapa, tak join sangat lah. Selalu tengok je. Okay, jadi dalam sekolah menengah ni Umairah bangkit lah ni. Ya. Alhamdulillah. Okay, jadi seterusnya Umairah, kita kadang-kadang orang nampak kita punya hasil je. Tapi orang tak nampak apa yang kita usahakan kan. Betul. Jadi boleh tak awak cerita sikit macam mana usaha awak sepanjang awak aktif dekat dalam bidang core curriculum ataupun core curriculum ni? Usaha ya? Selalu orang nampak saya punya hasil kan, tapi orang tak nampak pun saya punya usaha. Adalah usaha saya doa, tawakal dan kena rajin. Rajin. Kalau korang tak rajin, macam mana nak dapat hasilnya? Betul. Dan yang paling penting sekali, doa ibu bapa dan guru serta restu mereka untuk kita berjaya. Betul. Kalau tak ada restu susah juga kan? Ya, susah. Walaupun kita punya harapan tu sangat tinggi, tapi kalau kita tak ada usaha macam tak ada hasil lah. So kita kena usaha. So dalam usaha saya tu adalah suka dan duka. Itu pasti. Itu pasti lah. Okay, jadi seterusnya kan, dalam kita nak mencapai impian ni kan, mesti ada orang yang support kita ataupun yang memberi inspirasi kepada kita, betul tak? Betul. Jadi siapa yang menjadi sumber inspirasi awak untuk terus aktif dan bersemangat dalam core curriculum? Sumber inspirasi saya? Sudah semestinya yang pertama mak ayah saya lah. Okay, mak ayah saya yang selalu sokong saya. Kalau Balkis nak tahu, sebelum waktu form 3 kan ada umumkan Kamil tu kan, bila dapat tahu Miss Mom ni dekat Perak, macam nak pergilah Miss Mom ni, tapi kami sekolah tak start lagi. Lepas tu dia macam membara-bara semangat tu kan. Dah ada rasa nak ke sana. Ya. So mak ayah cakap, boleh ke Miss Mom ni? Takut tak lepas kan, tapi saya buktikan kepada mereka. Sebab diorang lah saksi saya berjaya. So waktu diorang teman saya waktu dekat Miss Mom tu macam sedih pun ada lah. Terharu lah sebab diorang teman kan. Lepas tu yelah diorang lah inspirasi saya. Dan Ustazah Hani. Dan Ustazah Hani. Mereka ni lah kan yang tengok awak sedih. Macam mana usahanya awak. Nangis. Di saat orang lain tak tengok usaha awak. Betul tak? Okay, jadi itulah yang diceritakan oleh Umairah tadi. Perjalanan dan juga dia punya perjalanan lah kan. Jadi seterusnya kita pergi beralih pula dekat Afika, yang wakil sekolah kita dekat MSSM ataupun Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Betul ya Afika? Yep. Okey, betul. Okay, jadi macam tadi Afika kata tenang kan, ataupun chill yang boleh describekan diri Afika kan. Jadi catur ni mungkin
orang lain nampak tenang je kan. Tapi sebenarnya dia main kita punya minda juga kan sebenarnya. Betul. Betul. Okay, jadi macam mana Afika boleh timbul minat dekat dalam sukan catur ni? Saya timbul minat ni memang daripada kecil lagi sebab abang dan kakak pun main juga. Lepas tu tengok ayah, sebab ayah pun cikgu catur. Jadi start daripada 4 tahun tu ayah start ajar saya lah. Saya paling muda belajar catur dalam keluarga. Agak muda lah sebenarnya. 4 tahun. Afika dah start minat dah. Betul. Dekat catur. Jadi 4 tahun tu, pada usia 4 tahun tu memang Afika hari-hari lah. Ke macam sekali-sekala ke, seminggu sekali ke? Tak ada, itu memang ayah ajar hari-hari. Ajar hari-hari. Ya. Jadi Afika sendiri pun minat lah dengan benda tu. Sampai sekarang? Sampai sekarang kurang sikit lah sebab nak fokus dalam akademik juga kan. Betul. Kita kena seimbang kan. Okay. Waktu kecil-kecil Afika ada masuk apa-apa ke selain, maksudnya ada join tournament ke time kecil? Waktu kecil-kecil kalau boleh disebutkan zaman kegemilangan lah sebab waktu 6 tahun saya dah masuk tournament. And start 6 tahun dah masuk tournament? Yep. Tournament pertama saya dapat Johan. Wah. Time tu memang happy lah sangat. Lawan dengan siapa tu? Itu terbuka. Budak-budak bawah 6 tahun lah. Budak-budak bawah 6 tahun. Kira power lah kan. Dapat Johan. Lepas tu waktu umur 7 tahun ayah saya kumpul duit bawa saya pergi luar negara. Wah, 7 tahun? Ya. Darjah 1 kan? Darjah 1 dah pergi luar negara dah. Tu tournament dengan negara apa tu? Itu campur juga negara luar. Tapi tournament tu dekat Romania. Romania. Wah. Okay, jadi Afika lawan fight dengan siapa tu? Ada Mongolia, China, Rusia, ramailah. Okay. Lepas 7 tahun tu ada lagi? Lepas 7 tahun tu, tahun seterusnya pula ada ayah bawa pergi China. China. Pergi China. Tapi yang ni tak dapat. Kalau waktu 7 tahun tu dapat nombor 5 dunia. Nombor 5 dunia. Ya. Waktu tu memang semua panggil lah. Jumpa juga Perdana Menteri. Zaman tu Datuk Najib tak silap. Jumpa Perdana Menteri. Masya Allah. Hebat. Okay. Next ada lagi? Lepas tu start waktu 8 tahun tu saya dah wakil MSSM. Dapat wakil. 8 tahun? MSSM. Wow. Rasa ni lah. Rasa tu pula. Haru. Kan? 8 tahun. Usia 8 tahun. Usia yang sangat muda lah orang kata. Kalau macam saya time tu kan. Kita time tu kan. Rasa macam main-main lagi. Tak ada pun nak wakil-wakil ke kan. Okay, jadi wakil MSSM sekolah mana tu? Waktu tu saya wakil SK Sungai Udang. SK Sungai Udang. Boleh hi sikit kat cikgu SK Sungai Udang. Hai cikgu, lama tak jumpa. Okay. Jadi seterusnya Fika ada pergi peringkat seterusnya lepas 8 tahun? 8 boleh tahun. Cerita. Sepanjang tu darjah 2, darjah 3, lepas tu darjah 4 saya dapat wakil MSSM. 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi semua tu ada dapat tempat yang terbaik lah kan? Tapi semua tu dapat Johan lah. Ui. Ni lagi ada expected kan? Sebab tu lah, sebab orang kata zaman kecil, waktu kecil memang zaman kegemilangan saya lah. Faham. Okay, jadi Afika meneruskan sehingga kini. Dan kini Afika wakil sekolah sambit pula pergi ke MSSM. Okay, jadi seterusnya Afika, masa awak tahu kan, awak terpilih untuk wakil sekolah sambit pergi MSSM, apa reaksi pertama awak ataupun perasaan lah orang kata kan? Reaksi pertama memang gembira lah sebab matlamat saya pun nak capai sampai situ. Ayah saya pun nak saya sampai dekat tahap tu juga. Jadi waktu dapat wakil tu saya gembira sebab keinginan ayah saya tu saya capai. Faham. Okay, jadi seterusnya Afika, secara jujurnya lah kan, Afika jujur dengan kita kan, dengan penonton ni, pernah tak waktu latihan awak ada rasa nak give up, tapi awak kena push diri awak juga untuk teruskan semangat tu? Waktu latihan tak ada kot rasanya. Cuma kalau masuk tournament luar tu adalah sebab
kalau masuk tournament tak mungkin selalu menang. Ada juga kalah kan. Betul. Jadi kalau rasa down tu ayah bagi semangat. Macam MSSD cikgu bagi semangat. Macam tahun ni saya dapat nombor 2. Patutnya sebab saya nak nombor 1 tapi dapat nombor 2. Lepas tu time tu saya menangis. Ustazah Suzana tolong pujuk saya. Okay. Jadi orang sekeliling, ada cikgu, ada ibu ayah yang support kita kan untuk dalam bidang tu. Okay, jadi itulah semangat bagi Afika kan. Okay. Jadi ini kita dah habis untuk Afika dan juga Umairah. Dan akhir sekali, tak adalah akhir kan, tapi last question lah. Okay, kita nak tanya, apa nasihat ataupun pesanan korang untuk pelajar-pelajar lain yang mungkin tengah cari semangat nak aktif dalam co-curriculum atau nak wakil sekolah dekat dalam bidang diorang masing-masing kan. Kalau boleh dekat dalam nasihat tu, korang bagi satu ayat semangat untuk semua yang tengah dengar podcast ni. Dan apa korang nak cakap? Kalau nasihat saya, korang kena rajin berusaha lah kalau nak capai suatu kejayaan tu. Sebab kejayaan takkan timbul tanpa usaha kan. Betul. Dan bila dah usaha, doa. Apa yang saya cakap, banyak kali saya cakap, iaitu walaupun kawan-kawan tanya apa rahsia Umairah sampai berjaya sampai tahap ni, saya akan cakap doa, tawakal dan restu ibu bapa dan guru tu, itu penting. Doa mereka itu pun penting. Dan yang paling penting sekali, kalau nak capai satu kejayaan tu, pertingkatkan ibadah je lah. Sebab Allah lah yang beri apa yang kita nak. Gitu. So macam usaha dan pertingkatkan ibadah gitu. Dan satu kata semangat untuk semua yang menonton adalah, saya pegang kata-kata ni dari saya masuk sekolah ni. Saya pegang kata-kata tu. Ni satu kata-kata yang Ustazah Zawiyah sendiri yang cakap kepada murid-murid lain, iaitu manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Okey, terima kasih Umairah bagi nasihat tu untuk semua penonton-penonton kita. Dan sebenarnya kalau apa-apa yang kita masuk, memang kita kena buat semua tu. Kena doa, tawakal dan semua kan. Betul. Sebab kalau kita dah usaha tawakal semua tapi Allah tak bagi, itu hak dia. Kita kena redha lah. Mungkin ada rezeki lain yang Allah nak bagi dekat kita. Okay. Walaupun kita punya harapan setinggi gunung Kinabalu lah ceritanya. Lepas tu usaha kita pun macam tinggi juga, tapi Allah bagi takat tu, kita kena redha. Mungkin dia nak bagi kita rezeki yang lain. Betul. Macam saya juga, waktu Miss Mom, saya target macam biasa lah, orang nak nombor 1 kan, nak Johan. Tapi dia dah bagi tempat ketiga, tu pun saya dah kira bersyukur dah. Dapat banggakan sekolah, sambut Bumi Mawadah dan juga mak ayah saya. Okay, baik, terima kasih Umairah. Okay, seterusnya Afikah pula. InsyaAllah. Tak ada idea sebenarnya. Banyak betul point Umairah ya. Umairah dah ambil tambah sikit-sikit lah. Daripada saya, jangan ulang kesilapan yang sama lah. Sebab kita kan manusia, selalu buat banyak silap. Dan silap tu sentiasa kita ulang. Jadi belajar dari kesilapan. And lagi satu, itulah. Itulah. Jadi poin dekat Afika ialah belajar daripada kesilapan. Betul lah tu, kita kena belajar daripada kesilapan apa yang kita dah buat kan. Tapi kadang-kadang kita manusia kan lalai kadang-kadang kan. Kita buat benda yang sama juga. Tapi kita try lah, cuba kan. Okay, jadi kita dah sampai ke akhir segmen kita. Jadi untuk memeriahkan lagi segmen kita ni, kita nak main satu game. Okay, jadi game ni saya akan bagi korang satu perkataan dan korang tak boleh sebut apa yang perkataan yang ada dekat dahi korang tu. Okay, jadi kita akan bagi korang situation dan korang akan cerita pasal situation tu, borak-borak pasal situation tu. Dan kalau sebut, kalah lah. Okay, boleh? Okay, jadi kita bagi apa yang korang perlu tu dulu. Okay, boleh letak kat dahi. Okay, jadi kita start game sekarang. Okay, situationnya?
Maafkan saya. Jadi situation dia korang dekat dalam kelas. Dalam kelas. Okay, Okay. kita mula lagi sekali, okay? Okay. 1, 2, 3. Kita dulu ke? Awak dulu. Maira boleh tak tolong panggilkan cikgu? Kelas ni bising tahu tak? Panggil cikgu. Malah nanti cikgu takut cikgu busy. Tapi Afika, kita tak bawa pensel lah. Nak pinjam pensel boleh? Kita tak ada alat tulis tapi kita ada pen je. Boleh pinjam tak? Boleh kot? Okay, Afika dah kalah. Okay, jadi Mairah menang lah untuk podcast kita kali ni. Okay, jadi okay, tak sampai seminit pun sebenarnya. Okay, jadi okay, itulah game kita tadi kan. Okay, fun-fun je. Ya. Dekat penonton dekat rumah pun boleh main game ni juga tau. Boleh orang kata Main cari dengan- je game ya, dahiku dahimu ni. Boleh main dengan keluarga dan rakan-rakan. Ya, saya lupa nak beritahu yang game kita main tadi Dahiku Dahimu. Ya. Okay. Jadi kita pun dah habis dah podcast kita hari ini. Mhm. Terima kasih kepada Umairah dan juga Afika sebab sudi datang podcast TV PSS hari ini. Dan memang rasa seronok lah sebab dapat dengar cerita korang kan. Dengan pengalaman Umairah, dengan cerita Afika yang 4 tahun daripada kecil lagi kan. Main catur, minat catur semua tu kan. Okay, jadi Sangat berbangga. ya. Jadi dia sangat memberi inspirasi lah sebenarnya. Ya. Jadi semoga lepas ni makin ramai lagi pelajar dekat sekolah kita Ya. yang semangat nak ikut jejak korang. Jadi sampai sini dulu episod kita kali ini. Jumpa lagi dalam next episode podcast TV PSS Sambat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye semua. Bye. Assalamualaikum.